Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis. Rasanya memang penceramah jugalah. Dan yang berhormat Datuk Cik Abdullah Maknawi, Exco Kerajaan Negeri Kelantan, yang berbahagia Cik Badrul ataupun Cik Bubat, yang bahagia Datuk Ni Abdul Qadir, Ustaz Fakrul Razi, Ustazah Hafizah, seterusnya yang dihormati muslimin muslimat yang hadir pada malam ini bersama-sama dalam program ceramah pada malam ini, ceramah isu semasa. Jadi saya sebenarnya begitu teruja penceramah pada malam ini hebat-hebat, dan saya rasanya mewakili muslimat, bukan saja muslimat Kelantan, malah juga muslimat di peringkat negara Malaysia. Dan alhamdulillah, di bawah kepimpinan Tuan Guru, Kerajaan Negeri Kelantan telah bersedia, Kerajaan Negeri Kelantan telah mengiktiraf peri penting peranan muslimat, sehingga bagi kota 2 orang senator ahli Dewan Negara bagi negeri Kelantan, salah satunya diberi kepada muslimat. Saya kira satu penghormatan untuk para muslimat yang jarang-jarang diberikan oleh negeri-negeri lain. Kita lihat di Kelantan, kita ada pegawai armalah di kalangan muslimat bagi menjaga maslahah para muslimat. Kita juga ada penghulu wanita, tidak ada di negeri lain. Tidak ada di negeri lain di Malaysia melainkan di Kelantan. Begitu prihatin kerajaan di bawah pimpinan Tuan Guru kepada para muslimat. Alhamdulillah. Dan hari ini ingin saya membaca sedikit potongan ayat suci Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat 90 yang menjadi teras kepada negeri dan negara berkebajikan yang dibawa oleh Kerajaan Negeri Kelantan, dan juga insya-Allah ini akan menjadi teras dan dasar yang akan diserap sekiranya kita PR memerintah Malaysia, insya-Allah. Allah berfirman, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya, supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi teras kepada kepimpinan yang ada pada hari ini. Suatu kepimpinan, suatu kerajaan yang amanah, suatu kerajaan yang adil dan ihsan kepada rakyatnya. Konsep ini alhamdulillah dilaksanakan di Kelantan. Dan kita yakin
kita akan terapkan, kita akan bawa konsep ini ke Putrajaya. Kita yakin sekarang ni kita nak muslimin, muslimat tanam dalam hati satu keyakinan. Bila ada keyakinan, barulah benda tu akan tercapai. Peratus pencapaian bila dah ada keyakinan, insya-Allah akan tinggi. Sekarang ini letakkan dulu keyakinan. Kita yakin kita akan bawa dasar kerajaan beramanah ke Putrajaya, kerajaan yang adil, kerajaan yang ihsan kepada rakyat ke Putrajaya. Keyakinan ini kena diletakkan dalam hati kita dulu. Barulah daripada keyakinan ini akan keluar melalui gerak kerja kita, melalui percakapan kita, melalui kerja buat kita. Kalau keyakinan ini tak ada, tak ke mana. Pertama kita kena yakin. Lepas tu kita kena bekerja. Jika hari ini adik kakak boleh baca di surat-surat khabar, dalam laporan-laporan akhbar, ketirisan sangat banyak. Kita bukan kecek tirih atap, tirih rumah kita, tirih hedek, tirih kemah, dok. Macam mana berlaku tiris? Bila kepimpinan tidak amanah, maka tiris. Saya nak ambil contoh yang sangat mudah. Dalam keluarga, saya ni muslimat. Kita buat contoh perumpamaan yang mudah difahami oleh muslimat. Duit yang masuk dalam keluarga kita, hasil pendapatan suami ataupun isteri 1,000 sebulan. Macam mana duit itu dibelanjakan? Semuanya bergantung atas suami dan isteri. Suami dan isteri kena pandai urus 500 untuk keperluan dapur, kereta, rumah. 500 lagi untuk anak sekolah, untuk beli pakaian, macam-macam lagi. Sekiranya suami isteri tidak amanah dalam menguruskan duit ini, tiba-tiba suami ini dia belanja 500 tu bagi klien, itu tiris. Tiris berlaku bila kepimpinan dalam keluarga tidak amanah. Kita sekarang ni bukan nak pilih pemimpin dalam rumah kita, tetapi kita nak pilih pemimpin dalam negeri dan negara kita. Lebih-lebih lagi kena amanah, kena beriman, kena bertakwa. Amanah ini hanya ada pada orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita pilih kepimpinan dalam keluarga, kita begitu teliti, pilih juga kena nak orang comel, orang putih, orang tinggi, orang cerdik, orang bijak. Nak pilih pemimpin peringkat negeri dan negara, kita kena lebih cermat lagi. Kalau ketua keluarga kita nak orang berimeh, di peringkat negeri dan negara kena lebih lagi berimeh. Sebab dia bukan nak jaga 1,000, 2,000. Dia nak jaga, kalau di Kelantan ni 500 juta masuk setahun. Perbelanjaan tubik masuk 500 juta. Kalau di Malaysia bukan 500 juta. Hak masuk kerajaan Malaysia menguruskan duit tubik masuk, duit rakyat ni, hasil mahsul negara sebanyak 500 bilion setiap tahun. Jadi cuba fikirlah, pemimpin mana yang tidak kelabu mata kalau dia ni tidak dibekalkan dengan iman dan takwa. Tengok ni 500 bilion. Daripada 500 bilion ni lah, kalau ikut laporan audit negara,
bukan laporan audit negara, laporan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tahun 2010, ketirisannya adalah 10 bilion. Hak tu yang dilaporkan oleh SPRM dan dijangkakan tahun 2011 dan 2012 lebih lagi. Ini ketirisan. Contoh ketirisan. Ni duit kita ni. Ni bukan duit pemimpin. Ni duit rakyat kerana hasil negara. Hasil daripada mana? Hasil minyak, hasil balok, hasil macam-macam lah negara. Cukai tu, cukai ni deh. Cukai dikenakan ke atas kita pun masuk dalam khazanah kewangan negara. Contoh, Jabatan Laut beli teropong dia tu sepatutnya harga 2,000 lebih. Dia beli dengan harga 50,000 lebih. 50,000, harga sebenar 2,000 lebih je. Tu tidak tirih orang panggil. Tirih lah tu. Hak ni lah tiris yang bernilai berbilion-bilion ringgit setiap tahun. Ni apabila kita pilih pemimpin yang tidak amanah, yang tidak meletakkan sepotok guru ajar kita ubudiyah. Gapa-gapa kita buat ni asasnya adalah lillahi ta'ala, ubudiyah. Tidak ada prinsip ini di dalam kepimpinan, maka berlakulah ketirisan. Jadi adik kakak kena ingat, bila nak milih lepas ni, kita lepas ni nak mengundi, kita pilih ni orang lagu mana? Orang yang beriman, orang yang amanah, orang yang bertakwa. Hak tu nombor 1. Jadi ciri-ciri ni ada ke dok ko Datuk Seri Najib kita? Rasa-rasa ada ke tak ada? Tak dengar ni? Ada? Ada kok mana? Dia buat mari ke anak-anak kita ni Oppa Gangnam Style. Ada ke? Kalau tengok adik kakak muslimat ni pernah tengok ke dok ni tarian Oppa Gangnam Style? Budaya-budaya K-pop daripada Korea ni. Amba pun terkejut dia nak buat mari. Oppa Gangnam Style tidak sama sekali sesuai dengan budaya dan tata susila orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Gaya gerakan tarian dia tu sama sekali tidak sesuai. Digilai oleh anak muda. Dan kita tahu hari ini kerajaan yang ada daripada hari ini, daripada dulu sehingga sekarang, telah menanam anak-anak muda kita dengan menggilai hiburan. Itu didikan. Itu adalah didikan para pemimpin kita di peringkat pusat, mendidik, menyemai anak-anak muda kita dengan hiburan. Sebab itulah kalau kita tengok hari ini program-program pendidikan, kita buat ceramah, kita buat seminar, kita kena paksa orang mari. Tidak rasa dia sendiri nak mari. Tetapi bila kita buat hiburan, bila ada anjuran Oppa Gangnam Style, bila ada anjuran K-pop, tak payah paksa, mari berlakon, ramah pula tu. Itu adalah hasil didikan daripada sistem yang ada pada hari ini. Dan perkara ini kita tidak ingin budaya K-pop sign dengan Oppa Gangnam Style menular ke Kelantan. Sama sekali tidak ingin. Dan ini tugas dan peranan kita ni. Tugas dan peranan kita kekalkan kepimpinan yang ada pada hari ini. Kita nak dasar-dasar yang telah dijalankan pada hari ini
bermula tahun 1990 diteruskan, disuburkan, bukannya terbantut dan ditukar dengan budaya-budaya yang cukup asing bagi kita selama 23 tahun ini. Kita tidak ingin anak-anak kita yang berusia 23 tahun yang kita didik dengan bid'ah Islamiyah, tiada loteri, arak, hiburan, kelab malam, terdedah dengan begini, terdedah dengan benda-benda sebegini. Jadi ni tugas kita belaka ni. Semua pada hari ini kena bersama-sama. Semua yang ada pada hari ini, ingatlah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu merupakan pemimpin dan semua kamu akan ditanya, akan disoal perihal ra'iyatih, rakyat, orang-orang yang di bawahnya. Jadi ibu, bapa di bawah ada anak-anak dia. Ni kalau datuk ni ada cucu dia. Jadi setiap kita ni ingat ra'in. Setiap kita ini adalah tentu sekali pemimpin. Dan macam mana kita nak pimpin? Tentu sekali untuk patuh dan taat kepada Allah. Dan macam mana nak patuh? Kerajaan yang ada pada hari ini memastikan rakyat patuh kepada perintah Allah. Ini berlainan dengan kerajaan pusat. Berkenaan isu arak, ketagihan arak di Malaysia sebenarnya berada pada tahap yang lebih daripada purata di peringkat antarabangsa. Kalau di peringkat antarabangsa, dia arak berbanding dengan per kapita adalah 7 liter. Tetapi di Malaysia lebih tinggi, iaitu 11 liter. Dan kalau tengok kepada hasil cukai arak di Malaysia, arak ni dia banyak jenis. Dia ada beer, ada wine, ada macam-macam. Yang paling murah adalah beer. Dan beer ni lah hok kita tengok anak-anak muda lah ni duduk minum supaya gas dalam tank tu. Kita tidak ingin budaya beer ni seperti air gas menular ke Kelantan. Teks ataupun cukai beer di Malaysia adalah lebih daripada 1 bilion. Saya pernah kemukakan soalan kepada Menteri Kewangan. Adakah dengan bilangan rakyat Malaysia yang beragama Islam 60% sahaja, adakah bekalan beer di Malaysia melebihi daripada keperluan? Apa yang dia jawab? Kita mengamalkan ekonomi bebas. Terserah kepada rakyat nak minum ke tak sih. Jadi, di mana peranan kerajaan untuk selain daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, untuk mencegah kemungkaran? Di mana peranan kerajaan? Dia menghidangkan kepada rakyat nasi, ikan, dalam masa yang sama hidangkan dengan arak. Okey, mu nak pilih sendiri. Kalau nak arak, selekeh ambil. Berlainan dengan apa yang dibuat di Kelantan. Kerajaan mengawal bekalan arak. Kita nak sekat terus tak boleh. Sebab arak ni, kita di Kelantan, kita ada komuniti Siam, Cina, India yang mengatakan agama dia boleh minum arak. Jadi, kita buat suatu dasar bekalan arak ikut keperluan. Jangan lebih keperluan. Kalau di Kota Baru, sehingga 30 premis sahaja dibenarkan jual arak.
tempat-tempat lain pun kita tetapkan kota supaya terkawal, supaya tidak berlaku lebihan. Berlainan dengan pendekatan yang diambil oleh pusat, tak kisah berlebihan sebab teks masuk, cukai masuk banyak. Sehingga kan menteri di Kementerian Wanita dan Keluarga pun menyatakan kebimbangan. Dia kata memang ketagihan alkohol di Malaysia semakin serius. Kita tak say, kita ni kata kita negara Islam, tetapi berlaku ketagihan alkohol. Ketagihan alkohol ni sebenarnya telah berlaku lama di Amerika Syarikat. Sehingga kan pernah Amerika Syarikat, kerajaan dia telah keluarkan suatu akta yang mengharamkan arak. Kita kata dia kerajaan bukan Islam, kafir, tetapi pernah dia keluarkan akta sedemikian. Tetapi terpaksa ditarik balik kerana beberapa masalah. Ketagihan alkohol yang sangat berat sehingga menyebabkan kongsi-kongsi gelap berlaku jenayah-jenayah. Jadi terpaksa ditarik balik. Naik atas deh. Boleh naik atas sini. Slide ke sini. Slide ke naik atas. Jadi kita yakin sekiranya tren ini diteruskan, pengeluaran alkohol tidak dikawal, hatta kilang arak terbesar di Malaysia dan terbesar di Asia Tenggara terletak di Malaysia. Jadi kita tidak ingin anak-anak kita pada hari ini menjadikan minum bir seolah-olah minum air gas biasa. Dan kita juga yakin sebenarnya dengan kemampuan anggota-anggota kita yang ada, kemampuan anggota-anggota penguatkuasaan daripada PBT, daripada polis, sebenarnya tidak mampu mengawal aktiviti ini, melainkan kerajaan menetapkan suatu dasar mengawal bekalan arak ini kepada masyarakat. Jadi kita nak adik kakak kekalkan kerajaan yang ada demi anak-anak kita, demi generasi akan datang. Pak Amor kecek ni agak kalau nak dengar isu sosial yang melanda kita pada hari ini, isu krisis agama, krisis moral, sangat hebat. Benda-benda ni tidak didedahkan. Tapi kita boleh tengok di surat khabar ni, di Metro, hari-hari jenayah, macam-macam cerita. Statistiknya sangat banyak sebenarnya. Daripada sudut jenayah, daripada sudut anak tak sah taraf. Jadi amanat Allah adalah yang ini, krisis agama dan krisis moral sedang hebat berlaku di Malaysia. Krisis agama bukan sahaja bagi agama Islam, agama-agama lain pun ada krisis juga. Krisis agama ni kita boleh tengok hari ni anak-anak kita ni. Di masjid tentu dah. Subuh berapa orang ada di masjid? Ada umur berapa? Hari Jumaat ramai, raya ramai. Tetapi hari Jumaat, hari yang lain tak ada. Sesat tiada. Tapi kalau hari raya limpah fakta. Itu krisis agama. Bukan sahaja bagi orang Islam, tetapi bagi agama-agama lain.
sebenarnya menimbulkan krisis sosial ataupun masalah sosial lain. Masalah jenayah. Jenayah masa duk royak lah, jenayah macam-macam. Curi, dadah, rogol, rompak. Dan jenayah ini sudah melampaui akal fikiran. Manusia ni seolah-olah tak ada fikiran. Manusia ni seolah-olah seperti lebih daripada binatang. Itu krisis moral pada hari ini. Dan daripada sudut statistik data ni, kelahiran hak ni yang suka sebut semua, nak peringat pada adik kakak ni. Hak ni bukan sahaja berlaku di Kelantan, di tempat lain pun banyak. Anak tak sah taraf. 10 orang daripada 100 lahir sebagai anak tak sah taraf. Dan umur yang paling banyak ialah antara 20 hingga 30 tahun. Yang kedua banyak ialah 16 hingga 20 tahun. Hak ni kena beringat adik kakak. Anak-anak kita hari ini didedahkan dengan hiburan yang melampau, tetapi diberi ilmu pendidikan agama yang kurang, sehingga tidak seimbang, menyebabkan identiti Islam, syakhsiyah Islam, akhlak Islam sudah jadi rapuh. Maka lahirlah anak-anak yang tak sah taraf, lahirlah anak-anak yang tidak ada identiti Islam, tidak ada akhlak Islam, tidak ada syakhsiyah Islam. Jadi kita semua sini aku yakin kita nak kembali kepada Islam, dan kita ucap terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Kerana apa? Kerana telah membuat pelaburan yang sangat besar untuk pendidikan anak-anak kita. Kerajaan telah belanja 72 juta untuk gaji cikgu sekolah YIT saja. Sekolah Yayasan Islam Kelantan. Pendapatan kita berapa? Pendapatan kita hanya hampir ataupun lebih kurang 500 juta. Hak tu gaji cikgu saja. Tak campur dengan buat sekolah, beki sekolah, bekal barang, perabot apa semua. Mungkin 100 juta. Hanya untuk pembangunan, hanya untuk membina generasi akan datang supaya jadi manusia yang ada ciri akhlak Islaminya. Yang mana peranan ini telah diabaikan oleh kerajaan pusat. Kerajaan pusat beri berapa ke sekolah agama? Seluruh Malaysia 100 juta sahaja. Seluruh Malaysia. Kerajaan Kelantan 100 juta untuk Kelantan sahaja. Begitu cakna, begitu prihatin kerajaan demi melihat anak-anak kita dididik dengan didikan agama yang kukuh. Biar pandai dengan hiburan, biar pandai dengan TV, biar pandai dengan internet. Kita kena ingat cabaran anak-anak kita ini sangat besar. Jadi bekalnya kena banyak. Kalau bekal sikit ke, tegak. Tak dia umur 20 tahun dah kahwin dan wal-iyazubillah melahirkan anak-anak tak sah taraf. Hak tu kita kena ingat. Dan statistik itu tak sah taraf, cuba kira lah. Hak tu hak melahirkan, hak tidak melahirkan pun ada. Dan hak ni adalah suatu krisis moral, suatu krisis, suatu penyakit moral yang kalau tak kena cara, balasan tu kena kepada semua. Kita tengok cerita-cerita dalam Al-Quran, kisah-kisah. Bala ni dia tidak mari, orang hak tak juru saja. Orang hak juru pun kena juga. Sebab apa? Sebab dia gagal menyeru kepada kebaikan, dia gagal mencegah kemungkaran. Jadi di sini sekali lagi hamba ambil peluang mengucapkan terima kasih dan
memohon supaya kita sama-sama bekerja setakat kemampuan kita, setakat medan kita. Kalau di rumah, kalau boleh tempat kerja, kalau boleh dalam keluarga, untuk kita sama-sama tegakkan kerajaan yang adil, yang amanah, yang menyuruh kepada kebaikan dan yang mencegah kepada kemungkaran. Kerana itulah ciri-ciri khairul ummah, umat terbaik. Jika tiada ciri ini, maka tiadalah ciri ummah yang terbaik kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.